gardenia sampai di Yeah. Oh, kena. Itu kena kaki Syakirin. Ada. Laju. Yang lelaki-lelaki dah naik ke atas, termasuklah Noh. Adik. Selamat pagi, anak ibu. Anak ibu buat apa tu? Adik. Oh, buat exercise ke? Kita tengok view kat luar. Kat sana tu tasik isi kulit. Okay, Assalamualaikum. Hari ini hari Khamis, 3 hari bulan Julai. Kita stay malam tadi dekat guest house Alu. Tak apalah, nanti kita perbetulkan balik dalam next video. Okay, pagi ni kita breakfast. Dia disediakan breakfast sekali pukul 8.30. Tapi kita makan dulu dekat sini. Kita buat kopi, buat Nescafe. Minum dulu sebelum breakfast. Sebab budak ni pun nak bagi makan lagi dan lagi. Abah macam mana tidur malam tadi? Okey, sejuk ke tak? Tak berapa sejuk sangat dekat sini. Hangat, dia kena buka tingkap. Mak okey? Okey, lepas ni bagi tahu nak ke mana pula? Lepas ni pergi Malang. Paskun tu pekan juga. Lepas kita masuk dalam sikit, ada valley dia. Kita cari resort kat situ ke hotel kat situ ke. Lepas tu kita camping, masak-masak. Kita camping. Daging kan? Kita cari makanan lah. Makanan basah untuk kita masak. Sebab semalam kita tak masak. Saya suntuk kita kelaparan. Jom kita pergi breakfast. Assalamualaikum. Kami datang. Apa menu kita pagi ni? Sup. Ui, apa tu? Tak tahulah. Macam bubur apa. bubur Ni bubur. Bubur Kyrgyzstan. Standard makanan pagi diorang memang macam ni lah. Makan gandum nak? Pagi ni breakfast kita bubur gandum. Jom kita rasa. Rasa lemak-lemak. Dia tak manis, tapi dia rasa lemak-lemak. Gula dia orang guna gula cube. Macam cheese. Ada sausage, telur, cucumber dengan ini macam cheese. Macam apple. Tapi sebenarnya cheese. Ada roti juga. Rasa habis kambing. Kambing tu. Kambing. Kan? Berapa boleh bagi? Yang ni aku takkan makan. Okey. Letak ke tepi sebab ada yang tak suka bubur gandum. Okey, yang paling penting breakfast dia orang ni tak pedas. So kita bawa sos cili jalin. Pakai sos tu bah? Kat Malaysia tak makan benda begini. Jangan. Tak jadi telur dua. Sebabkan tak kenyang sebenarnya. Dia rasa telur je kan. Lepas tu bubur gandum. Tapi sedap. Tapi tak berapa kena dekat tekak sangat lah. So kita ini yang kita Maggi pagi-pagi. Pagi pukul 9 makan Maggi. Dengan timun, tomato. Tambah Maggi. Maggi. Ni habis telur tadi.
Bubu tak boleh makan, rasa hamis susu kambing. Kita masak Maggi, Maggi kari. Satu Maggi pula. Maggi pun kita bawa daripada Malaysia. Gardenia sampai di Pakistan. Sekarang ni saya sama dengan Tokek homestay ni. Ada Total Bake. Okey, dah tempat ni Tokek. Okey. Semalam kita tak sempat nak review. Okey, ni tempat tidur kita semalam. Dia kita makan dekat situ. Dia dekat dalam ni tempat makan. Tapi pukul 9 tadi kita makan, dia agak panas sikit. Bilik dia pun sebab kita datang time sama. Ni bilik kita kat atas. 1, 2, 3. Lepas tu ada laundry juga. Kita minta sebab baju yang bawa tak banyak. So laundry dia dekat sini. Malam dia agak, ada masa dia agak panas sikit. Tapi kena buka tingkap lah. Sebab kalau time winter memang sejuk lah dekat sini. Okay, sekarang ni kita tunggu untuk nak pergi eagle hunting. Tapi dia orang tu datang sini. Dia bawa eagle tu kat sini lah. Lepas tu ada pakaian tradisional. Anak pada apa owner tempat ni. What is your name? Name? Tata. Ata. Lala. Keramit. Keramit. Lala. Mama. Gigi. Mama. He's boy? Yes, boy. He's very cute and beautiful. Kakak. Kakak cari adik aku. Jangan tolak. Up to you. Mandai. Okay, Assalamualaikum. Okay, sekarang ni dah hampir pukul 11. Kita on the way nak ke tempat eagle. Dekat je lah, dalam 200 meter. So boleh jalan je. Disebabkan bawa baby, so kita bawa kereta lah. Yang ni lain naik kereta. Syok tu atas tu je. Okey, dekat je, tak jauh pun. Depan sana tasik. Kita dah sampai dekat eagle. Okey, kita tengok. Wow, besarnya. Okey. Jom. Tu budak sudah bangun. Eagle name is Boon. It's my brother's eagle. I have my own eagle. Boon just 1 year old. 1 year old. And male eagle. Usually male eagles is smaller than female. And like have a difficult character and a little bit lazy. Female eagles is bigger, much stronger, and very active in the hunting. All the time eagle killing with his claws. Eagle can squeeze it like 2 atmosphere. And usually eagle normal weight is 4 or 5 kilogram.
It's a beef, just two organ, like because if the eagle eat the meat, you will get very fat. Okay. Tengok. Eagle tengah panas. Fox skin tu mana kat budak ni? Ni budak. Dia tarik lah, dia lari. Nampak ke mana? Dia nampak ke mana? Oh, dapat! Cingkau. Nampak tu? Ailio meleleh juga. Penat. Oh! Bintang dia tak lepas lah. Adik, tengok tu. He throw back all the trash. He just meat and stirs the bone stay in stomach. Another trash he throw back. Nak pergi tengok halang ke? Ya. Yeah. This dog is very fast and like his jaw is very strong. Oh. And these dogs are puppies. This one is a 1 year old, this one is 8 months. Oh, taklah. Pak ibu. Adik. Ni. Adik. Anjing. Okay, kita try untuk mana pula. Oh, gini. Oh, okay. Oh. Okay. Oh. Okey lah tu. Lepas. Open your fingers, all the fingers. Mak lepas tali je, mak. Lepas tali je. Lepas tali. Uish. Oi. Oh ya. Oi, terlepas. Mana tu? Tak tarik. Pernah hati saya ni. Close. Very close. Bawa sikit. Yeah. Oh, kena. Itu kena kaki Syakirin. Ada. Nak Syakirin depan tu. Saya sekarang ni sedang gambar dengan burung elang yang beratnya lebih kurang 5 kilo. Burung elang ni tengoklah dia punya paruh, dia punya kuku dia memang berat lah. Okay, sekarang Mada pula. Boleh lah kau nak sekali lagi. Mada terbang. Okay, just. Okay, penat. Beratnya. Laju. Do it fast. Laju. Faster. Laju. Laju. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Terima Jaga. kasih. Terima kasih. Okay. Sama-sama. Kata lagi. Wah, cantik. Cepat lengok. Okay, cantik. Thank you. Thank you very much. What is name? Tuyun. Tuyun. Yeah. Thank you, Tuyun. Bye.
few moments later. Okay, jam pukul 1.40 tengah hari. Kita dah keluar dah check out daripada guest house. Lepas tu kita nak meneruskan perjalanan. Tapi sebelum tu kita jumpa kedai. Ni nama kedai dia, Maharpan. Bukan Maharnip tapi Maharpan. Okay, kita nak makan kat sini. Ada jumpa roasted chicken. Nanti kita tunjuk menu dia. Kita tunjuk makan apa yang kita order. Senyum. Adik. No. Makan tengah hari. Ada telur dadah. Ada ayam paprik. Ada ni apa tadi? Dental apa benda. Tak tahulah apa benda nama dia. Okey, jemput makan. Oh, cantiknya. Kita nak pergi ke Ska Park. Fairytale Canyon. 50 som per person. How far from here? 2 kilometer. 2 kilometer. Okay, hari ni kita nak pergi ke Fairytale Canyon ataupun Ska. Kena bayar dalam seorang 50 som, dalam RM2.50 lah seorang. So daripada luar ni dalam lebih kurang 2 kilometer. Kita dah sampai dekat Carrion. Apa ke nama dia? Apa nama dia? Ha? Okey, kita dah sampai dekat Ska Canyon. Ni payah nak sebut sebutan dia. Okey. Kena mendaki sikit naik atas. So kasut tu kena proper lah kalau nak mendaki. Nampak tu. Pakai pula skirt. Macam kita ni lah. Pakai pula kain. So macam separuh jalan je lah. Nampaknya kita ni. Sekejap lagi berpeluh ketiak. Okey. Yang lain dah naik sini. Mak pun dah naik sana. Okey, yang lelaki-lelaki dah naik ke atas, termasuklah Noh. Okey, nampak tak? Mereka sudah berjaya sampai ke atas. Dengan Noh, dengan si kecil tu sekali, nampak tu. Tapi kita orang hanya di bawah saja. Anak ayah ni buat aktiviti lasak. Dia nangis kat atas, tu pegang. Oh, ya ke? A few moments later. Okay, sekarang ni kita on the way kembali di jalan. Dan kita singgah di Pasaraya Berhekit untuk cari makanan yang nak dimasak. Kita ronda lah pada. Kita beli aiskrim. Nak try aiskrim kat sini. This? Dah. Dah? Okay. Kita try aiskrim.
Adik sini. Nampak tak? Nampak? Sini. Adik pergi mana? Hai. Mai sini. Jalan masuk ni ke? Dah. Lagi. Ha? Sekejap. Mana dia punya ni tadi? Sekejap lori. 3 minit? Oh dia. Gimana? 3? Sekejap lori. 2.5? Waterfall. So kita nak cari penginapan yang dekat-dekat dengan waterfall ni lah. Ini dikata. Terdekati dia bentang luas kat bawah lah. Macam tu. Guest house. Ke rumah. Kita dah check in. Kita dapat guest house Ugra dekat Baskun. Sebab tadi kita ingat nak ambil yang dekat atas tu, dekat waterfall. Satu tu penuh, satu tu agak mengecewakan. Bilik dia besar tapi toilet dia agak tak memuaskan. Kita dapat satu yang dekat sini dan satu lagi kena pergi yang dekat belah atas sana. So kita tengok bilik dia. Yang ni 3 orang perempuan, yang sana 3 orang lelaki yang dekat sini. So tinggal atas. Okay, kita ambil yang ni lah. Toilet dia. Okay, bilik yang ni dia aircon. Okay, kita boleh tidur kat bawah lah. Kalau agak sempit kat atas ni, kita tidur kat bawah. Toilet dia cantik. View kita dapat pun cantik. Ni view luar. Kita akan review bilik orang untuk lelaki. Yang tadi bilik perempuan. Toilet dia dekat luar. So dia bagi kita bilik yang ni. Ada 4 katil. A few moments later. Okay, kita ni tak jadi nak check in dekat hotel tadi. Apa nama dia? Nantilah cerita. So kita tukar ke hotel ni. Apa nama dia? Akeme apa tah? Macam tu lah. Dia berhadapan dengan Pasir. Okay, jomlah kita check in dulu. View kat sini superb. Cantik. Kita kat tingkat atas ya. Okay, kita nak cerita. Okay, berkenaan dengan homestay yang kita check in tadi, yang mula-mula tu. Sepatutnya kita stay kat situ, tapi dekat booking.com dia ada kosong yang bilik yang ada aircon. Tapi masalahnya bila kita pergi sana, dia kata bilik dah penuh. Dengan makcik tu lah, macam ayam mengitik lah, sampai ada cakap bahasa Melayu bercampur. Kita pujuk lah untuk, sebab dah agak lewat, so kita orang pujuk lah untuk bagi juga bilik. So dia bagilah bilik yang satu ada aircon, yang rumah pallet tu. Satu lagi dia bagi bilik yang room yang bercampur dengan diorang sekali duduk.
Tapi masalahnya kita orang tak perasan bila tak ada toilet dekat dalam bilik. So bila nak suruh yang lelaki tidur dekat situ, aircon pun tak ada. So dekat sini dia agak panas sikit cuaca. Cuaca agak panas. So kita terpaksalah cancel. Sebab satu bilik yang rumah pellet tu ada aircon, toilet dekat dalam. So satu lagi tak ada. So agak tak fair lah kan untuk ahli yang lain tidur dekat dalam kepanasan. So kita ambil keputusan untuk check out je daripada situ, pergi cari hotel lain lah, rumah lain. So kita dapatlah rumah yang ini. Tapi agak selesa lah. Boleh tengok bilik dekat dalam yang macam mana. Bilik dia besar. Kita ambil 2 bilik, satu untuk lelaki, satu untuk perempuan. Ada kita layan, ada peti ais, ada tempat sangkut baju, toilet dia agak besar juga. Ni toilet dia, tempat mandi dia, ada hot water. View pun cantik. Lagi cantik lah daripada sana sebab sini boleh nampak laut. Bukan laut, sorry, tasik dan juga rumah yang cantik, view yang cantik lah. Okay, itu je lah nak cerita. Tapi kita kena bayar jugalah sebab kita orang dah guna untuk ambil air semayang untuk solat, dan kita orang guna aircon. So dia just minta RM50 lah untuk kita orang bayar. So kita orang bayar je dan keluar dari situ pilih hotel ni. Okay, itu je. Bye. Right, kita sekarang ni berada di Seven Bulls Dodge di Zeti August. Nak naik kuda. Sampai belakang Amy ada lagi daging dendang dah habis. Kita ada kat Keratun, kita makan cucur, udang dengan cucur Ikan bilis. ikan bilis. Tak tahu. Dia tak tahu cakap apa ni. Tak tahu cakap dia. Benda lah yang itik je lah. Ada tegeh-tegeh. Mana? Tak ada. Dia jatuh ke bawah. Oh, itu kan awak tak ke bawah tu.